Lelaki ni cari rezeki dengan melombong emas di celah kaki lima. Tapi apa jadi lepas tu buat dia menyesal seumur hidup. Ini Raffi Stepanian. Dulu dia kerja di kedai barang kemas. Pengalaman dia dulu ramai pelanggan datang kedai untuk baiki dan polish barang kemas. Dan masa proses tu selalu ada serpihan emas dan batu permata kecil yang hilang. Jadi dia suspek kalau serpihan tu jatuh mesti ada di kaki lima. Dia pun cuba korek lah dan tekaan dia tepat. Dia betul-betul jumpa emas. Tak ada hujan, tak ada ribut. Korek-korek jumpa emas. Rezeki terpijak. Jadi lepas dia dibuang kerja, dia tak kasih tahu kenapa. Inilah yang dia buat sepenuh masa. Dia hanya target depan lantai kedai barang kemas sahaja. Hari-hari dia merangkak, kikis, bawa balik, mendulang sampai keluar emas yang berkilat-kilau. Gigih tak bertempat tapi hasil dia lebat. Mula-mula dia seorang je yang tahu rahsia ni, tapi aktiviti pelik dia mula tarik perhatian orang. Orang lalu lalang tertanya-tanya apa hal dia asyik merangkak atas jalan. Sampai media pun datang interview. Raffi pula terlalu excited. Jenis mulut tak ada insurans. Dia pergi cerita segalanya. Apa dia buat, macam mana dia buat, berapa banyak dia buat, semua dia kasih tahu. Selepas cerita dia viral, segalanya berubah sekelip mata. Orang luar mula datang serbu, bawa vacuum korek kaki lima sebab nak cepat kaya. Celah lantai yang dulu penuh harta karun habis licin dikerjakan. Sampai majlis bandaraya campur tangan, halau semua orang sebab dah halang laluan, merosakkan jalan dan ganggu bisnes. Akhirnya kerja yang dulu bagi dia makan tinggal kenangan. Dan Raffi pun tinggal sehelai sepinggang. Laporan kata dia akhirnya hidup sebagai gelandangan.